Assalamualaikum semua, nama saya Aisyah Umairah binti Syakari dari kelas PPS 29. Hari ini saya akan membentangkan tentang topik 3 dan 4 iaitu topografi digital dan juga konsep reka letak. Pertama sekali ialah pengenalan tipografi digital. Tipografi digital merujuk kepada seni dan teknik menyusun huruf, perkataan dan teks menggunakan teknologi digital atau perisian komputer. Tipografi bukan sekadar menulis huruf tetapi melibatkan cara huruf itu disusun supaya kelihatan menarik dan jelas dan juga mudah dibaca. Dalam dunia reka bentuk digital, tipografi memainkan peranan yang sangat penting kerana ia membantu menyampaikan maklumat dengan lebih berkesan kepada pembaca. Tipografi digital sering digunakan dalam pelbagai bidang seperti poster digital, laman web, media sosial, keiklanan, reka bentuk grafik dan juga pembentangan. Dengan pemilihan huruf yang sesuai, sesuatu reka bentuk akan kelihatan lebih profesional dan teratur. Selain itu, tipografi juga dapat memberikan identiti dan gaya kepada sesuatu reka bentuk. Apa itu serif dan sans serif? Serif ialah jenis huruf yang mempunyai garisan kecil atau hiasan di hujung setiap huruf. Garisan kecil ini menjadikan huruf kelihatan lebih klasik, formal dan juga elegan. Ini juga dapat membezakan antara serif dan juga sans serif. Selain itu, tipografi serif sering digunakan dalam buku, majalah atau dokumen rasmi kerana ia lebih mudah dibaca untuk teks yang panjang. Contoh font serif yang biasa digunakan ialah Times New Roman and Georgia. Reka bentuk huruf ini memberikan rasa tradisional dan profesional kepada sesuatu reka bentuk. Jenis tipografi yang kedua ialah sans serif. Sans serif ialah huruf yang tidak mempunyai garisan kecil di hujung huruf. Ini adalah perbezaan antara serif dan juga sans serif. Perkataan sans sendiri bermaksud tanpa. Oleh itu, huruf sans serif kelihatan lebih ringkas, bersih dan juga moden. Jenis huruf ini sering digunakan dalam reka bentuk digital seperti laman web, poster digital dan aplikasi kerana ia lebih jelas dilihat pada skrin. Contoh font sans serif ialah Arial dan juga Calibri. Huruf ini memberikan gaya yang lebih moden dan minimal kepada sesuatu reka bentuk. Reka letak digital. Pengenalan reka letak. Definisi reka letak. Ciri-ciri reka letak berdasarkan Casper. Reka letak dalam seni digital. Mari kita lihat. Reka letak digital merujuk kepada cara menyusun dan mengatur elemen-elemen visual seperti teks, gambar, grafik, warna dan ruang dalam sesuatu reka bentuk digital. Penyusunan ini penting untuk memastikan maklumat dapat disampaikan dengan jelas, menarik dan mudah difahami oleh audiens. Dalam bidang seni digital, reka letak yang baik dapat membantu menghasilkan persembahan yang lebih teratur, profesional dan mempunyai nilai estetik. Oleh itu, mereka perlu memahami konsep dan prinsip reka letak supaya setiap elemen visual dalam setiap karya dapat disusun dengan seimbang dan harmoni. Definisi reka letak. Definisi reka letak ialah proses merancang dan menyusun elemen-elemen visual dalam satu ruang reka bentuk untuk menghasilkan komposisi yang kemas dan tersusun. Dalam reka bentuk digital, reka letak bertujuan untuk mengatur kedudukan teks, imej, grafik dan ruang supaya maklumat yang disampaikan dapat dilihat dengan jelas dan mudah difahami. Reka letak yang baik juga dapat meningkatkan daya tarikan visual sesuatu reka bentuk serta membantu audiens menumpukan perhatian kepada maklumat yang paling penting.
Ciri-ciri reka letak berdasarkan pendekatan Casper. C. Konteks merujuk kepada perbezaan antara elemen-elemen dalam sesuatu reka bentuk seperti warna, saiz, bentuk atau jenis huruf. Perbezaan ini membantu menunjukkan maklumat penting supaya mudah dilihat oleh audiens. Sebagai contoh, tajuk biasanya menggunakan saiz huruf yang besar dan warna yang berbeza berbanding isi teks. Penggunaan kontras yang baik dapat membantu menarik perhatian penonton serta menjadikan reka bentuk lebih jelas dan mudah dibaca. Seterusnya, A. Alignment merujuk kepada penjajaran atau susunan elemen-elemen visual supaya kelihatan kemas dan teratur. Penjajaran yang baik membantu menghasilkan reka bentuk lebih profesional serta memudahkan audiens membaca maklumat yang disampaikan. Dalam reka bentuk digital, elemen seperti teks dan gambar biasanya disusun secara sejajar sama ada di sebelah kiri, kanan atau di tengah bagi memastikan reka bentuk kelihatan seimbang. Seterusnya, simplicity bermaksud reka bentuk yang ringkas dan tidak terlalu penuh dengan elemen yang tidak diperlukan. Reka bentuk yang sederhana biasanya lebih mudah difahami dan kelihatan lebih kemas. Dalam persembahan digital, penggunaan terlalu banyak teks, warna atau gambar boleh menyebabkan reka bentuk kelihatan serabut. Oleh itu, mereka perlu memastikan reka bentuk yang dihasilkan adalah jelas, ringkas dan fokus kepada maklumat utama sahaja. Kemudian, proximity merujuk kepada kedudukan elemen-elemen yang berkaitan diletakkan berdekatan antara satu sama lain. Prinsip ini membantu audiens memahami hubungan antara maklumat dengan lebih mudah. Sebagai contoh, tajuk dan penerangan bagi satu topik biasanya diletakkan berdekatan supaya pembaca dapat memahami maklumat tersebut sebagai satu kumpulan yang sama. Selain itu, emphasis ialah teknik untuk menonjolkan bahagian yang paling penting dalam sesuatu reka bentuk. Penekanan boleh dilakukan dengan menggunakan saiz huruf yang lebih besar, warna yang lebih terang atau gaya huruf yang lebih tebal. Tujuan penekanan adalah untuk menarik perhatian audiens kepada maklumat utama seperti tajuk, kata kunci atau mesej penting dalam reka bentuk. Repetition merujuk kepada penggunaan elemen visual yang sama secara berulang dalam sesuatu reka bentuk. Elemen yang boleh diulang termasuk warna, jenis huruf, bentuk atau gaya grafik. Pengulangan membantu menghasilkan reka bentuk yang lebih konsisten, harmoni dan mudah dikenali. Selain itu, pengulangan juga dapat membantu mewujudkan identiti visual dalam suatu persembahan digital. Tipografi dalam perekaan reka bentuk seni digital. Mereka juga perlu mengambil kira beberapa perkara seperti saiz huruf, warna huruf, jarak antara huruf dan susunan teks. Semua elemen ini membantu menjadikan reka bentuk lebih seimbang, kemas dan menarik. Jika tipografi digunakan dengan betul, ia bukan sahaja menyampaikan maklumat tetapi juga dapat menarikkan perhatian orang yang melihatnya. Sebagai contoh, dalam reka bentuk poster digital, pemilihan huruf yang sesuai dapat membantu menonjolkan tajuk utama dan memudahkan pembaca memahami maklumat yang disampaikan. Oleh itu, tipografi merupakan salah satu elemen penting dalam dunia reka bentuk digital. Okey, sebagai contohnya, poster digital yang saya ambil yang menunjukkan pemilihan huruf sebagai tajuk utama dia, iaitu Art and Culture. Reka letak dalam perekaan seni digital. Reka letak memainkan peranan yang sangat penting untuk memastikan setiap elemen visual disusun dengan baik. Reka letak yang baik dapat membantu menghasilkan reka bentuk yang seimbang, kemas dan menarik perhatian audiens. Mereka perlu memastikan kedudukan teks, imej dan grafik disusun dengan teratur supaya maklumat dapat disampaikan dengan jelas. Selain itu, penggunaan ruang kosong atau white space juga penting bagi memastikan reka bentuk tidak kelihatan terlalu padat. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan selamat tinggal. Bye-bye.